Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat nasi goreng sambal belacan. Okey, jom kita tengok caranya. Mula-mula sekali kita nak panaskan minyak. Minyak ni biar cukup dah untuk kita goreng nasi ni. Lepas tu kita nak tumis bawang merah dengan bawang putih yang dah kita kisar kering lagu ni. Kalau awak rajin, awak boleh tumbuk bahan-bahan ni. Tapi ni saya kisar kering ni dah. Bahan ni orang kata sangat sesuai lah dengan jumlah nasi yang saya nak goreng tu. Kalau nasi tu banyak, jadi bahan-bahan rencah dia ni pun kena banyak jugalah. Jadi kita akan tumis dah bahan bawang kita ni biar dia wangi ataupun sampai dia garing. Lepas tu kita akan masuk ke ikan. Ni ikan goreng yang kita makan tak habis ataupun kita nak goreng memekah nak buat nasi goreng pun boleh. Macam saya ni ikan goreng yang tak habis, lepas tu saya kisar kasar gitu. Kalau kita nak tumbuk, kita boleh tumbuk sekali dengan bawang tadi, guna lesung. Lagi sedap. Tapi sekarang ni orang kata moden dah, kita guna chopper je lah dah. Kita tumis bagi dia wangi semua tu. Lepas tu baru kita masuk ke sambal belacan. Sambal belacan ni rasa dia tu orang kata dah ada rasa. Dalam sambal belacan ni kita dah letak bawang merah, bawang putih, cili padi, garam, gula dan cuka. Ya memang ada rasa macam kita makan sambal belacan tu lah, rasa manis, manis, pedas tu cukup lah deh. Jadi kita nak tumis sambal belacan ni sekali dengan bahan yang kita kisar. Ni saya buat nasi goreng sambal belacan ni memang sangat-sangat sedap. Saya kalau ada sambal belacan memang akan buat lah resepi nasi goreng letak sambal belacan lagu ni deh. Ni kita letak juga sos tirai. Kita akan tumis sos tirai ni sampai dia wangi. Sos tirai ni dia lagi sedap daripada kita letak kita tak tumis. Lagi kita tak tumis dengan kita tumis ni dia lagi sedap kita tumis dah. Bila sos tirai kita tu dah wangi semua, dah pecah minyak bahan-bahan kita tu, kita masuk ke nasi. Ni saya buat satu mangkuk ni nasi ni dah. Ni nasi yang kita makan tak habis ni, jadi kita nak goreng. Awak boleh tengok kalau nasi yang kita biasa semalam dah. Orang kata nasi dingin lah. Kalau orang Kelantan kata, dia akan lebih mudah untuk kita goreng sebabnya dia tidak lembek. Kalau nasi panas-panas ni, kalau kita goreng, dia nak jadi lembek. Kalau tambah-tambah kita masak nasi tu tak berapa nak kerah. Kalau untuk buat nasi goreng, kalau nasi panas, awak kena masak biar dia kerah sikit untuk kita goreng. Sebabnya kalau kita makan nasi goreng yang lembek, dia memang tidak sedap. Dia jadi cepat nak muak. Nasi goreng ni dia sedap, dia berderai. Ni saya guna beras sial lah ni dah. Lepas tu kita gaul ke sebati ataupun kacang sebati dengan rempah dia. Lepas tu nak buat nasi goreng ni, minyak tu kena cukup juga. Kalau kurang minyak, kita nampak kering sangat, dia tidak sedap. Dia tak garing ke nasi kita tu. Ni saya tambah ke 2 biji telur dah. Letak telur dalam nasi goreng ni dia bertambah sedap. Sebabnya dia akan buatkan nasi goreng kita tu rasa lemak. Lemak daripada yang kita tak letak. Tapi kalau orang yang tak suka telur, tak payah letak lah. Tapi kalau yang suka telur tu, awak letak. Sebabnya orang kata sedap dah. Ni kita nak kacang sebati dan kita akan goreng sampai nasi kita tu dia masak lah. Sebelum tu kita nak tambah bahan-bahan perasa selalu. Letak garam. Lepas tu kita nak letak juga sos perasa. Ni saya letak kicap bukit dah. Kicap bukit ni letak sedikit saja untuk bagi rasa sedap. Kalau awak tak ada sos perasa macam saya ni, awak boleh guna serbuk ajinomoto ataupun pasti sedap tu. Tapi kalau tak letak bahan perasa ni hanya letak garam pun nasi goreng kita ni dia dah jadi sedap dah. Macam mok-mok kita buat dulu. InsyaAllah lah rasa dia sedap dah. Ni saya nak teruskan goreng. Nasi goreng ni kalau kita goreng dia lama, dia akan, orang kata payah nak basuh. Rasa dia pun dia akan bertambah sedap lah bila nasi kita tu kita goreng lama dah. Ni lebih kurang gini nasi goreng sambal belacan kita ni dah pun siap. Lepas tu nasi goreng sambal belacan ni dah, kalau awak ada buah petai awak boleh je letak buah petai. Memang bertambah sedap kalau nasi goreng kita letak buah petai. Tapi dulu saya dah ada ajar lah cara buat nasi goreng letak petai tu. Memang sedap. Orang kata lauk dia tu kena letak daging. Petai dengan daging memang jadi dah. Yang mana dah tengok video saya ni, saya harap jangan lupa cubalah buat resepi nasi goreng letak sambal belacan. InsyaAllah rasa dia tu sangat-sangat sedap dan kena buat rasa pedas baru sedap. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.